Syirah channel ni bos, mantap kali. Okey, konten kita pada kali lah kita nak buat konten. Jadi kita nak buat konten house tour bilik Aisyah ni. Sebab hari tu Aisyah ada ayat sama ni hari tu di video yang Aisyah beli bayar berat-berat ke apa Aisyah nak buat video kan. Sebenarnya ni Aisyah akan sambung balik video tu lah, sambung kita akan buat video house tour bilik Aisyah. Sebenarnya hari tu Aisyah nak gerak apa tu kan. Dan hari ni kita nak buat video house tour, konten yang spontan di kali ni. Sebabnya tak tahu konten ke apa tu, kau boleh bagi idea dekat ruangan komen, okey? And ni lah konten kita buat, konten house tour bilik, house tour hotel kita ni. And konten kita kira tu lah, house tour. And ni lah kemudian dulu montage bilik Aisyah dulu. And jom kita tengok, let's go. Sekarang ni saya tak tukar lagi lah. Ni wallpaper yang wallpaper pun dah. Wallpaper tu aku tengah sini ada suara saya pakai mic ni, okay? Mic baru ni. And ni lah yang memang ni yang itu lagi. Saya tak tukar pun. Stay yang benda yang sama. Sebenarnya kita asyik umpuh ketinggian dia je yang berbeza. Ya, itu kan asyik macam sama tu. Kita ni buat lain sikit. Kita buat apa ni yang sebelah sini ni kita rendah sikit, tinggi sikit, and tinggi lagi yang tu. Malah kalau lighting tak okey sangat sebab hujan. Kita hujan semua yang nak hujan. Okey, ni lagi dah. Okey, and lepas tu rak ni lah. Rak ni Aisyah beli dari shopping. Saya beritahu Aisyah beli mana. Aisyah beli dari shopping. Shopping je. Rak ni kalau beli dah sangat comel and okey je. Boleh berat lah. Boleh letak dalam bangga memang sangat comel. Lah ni sahabat telefon je. Kalau tak ketuk telefon apa kata ni lah. Yang mana belum kita tengok lagi konten unboxing telefon tu, kalau kita tengok dulu, okey, konten. Lepas tu ni apa ni? Ni sahabat telefon je lah. Ni telefon Aisyah dulu. Sekejap. Sudah dapat Aisyah dulu apa. And ni tinta telefon. Tinta telefon ni lah. Apa ni? Konten Aisyah buat juga dalam ni. Okay, lepas tu ni pun Aisyah beli dari Lazada. Sebenarnya dia Aisyah beli murah je. Aisyah beli seleksi yang lebih gitu je. Aku dia Aisyah tak ingat dah sebab beli lama tu juga. Kalau saya tanya seleksi yang lebih gitulah. Aisyah tak ingat juga. Sia lebih. Sia aku dua yang macam tu lah. Kalau nak suami kau beli lagi, Aisyah nak beli lagi dua lagi nanti. Tapi tak tahu lah bila nak beli. Lepas tu, ni lah meja ni Aisyah tak tukar dah. Dulu tukar dah, ini meja. Ya, itu dah kita tukar. Kita letak terpaksa letak ini. Boleh nak suami gitu sebelah tu katil lah. Okay. Kita tadi saya biasalah J tu kejap sebelum. Ada J, apa ni pun Aisyah beli shopping juga. Shopping Lazada ni Aisyah beli TikTok ni. Ni J ni Aisyah beli TikTok je murah je. Lepas tu ada free shipping Aisyah beli sia je tadi tu. Lepas tu ni ya, tangan saya sakit kan. Yang kena kata saya nak pakai telefon Mak lah kalau getar sikit, okey. Kejap. Ni pun saya beli dari Lazada. Ni. Memang sangat comel kot. Kau boleh cuba beli juga, okey. Tak ada bateri kali. Ni pun saya beli juga Lazada juga. Ni TikTok itu Lazada dua-dua tu. Ni pun saya beli laptop ni dari TikTok ke Lazada saya tak ingat. Ni mic ni saya beli. Stand ni kau boleh beli je dekat-dekat mana-mana. Tapi memang mudah nak buat TikTok ke apalah. Ni sekali dengan mic. Ni pun shopping. Saya nak tahu masa ada free shipping. Itu buat saya beli masa free shipping. Ni 2-3 ya saya beli tadi. Memang sangat murah. Ni pun sahabat telefon ni Aisyah beli. Kau boleh belilah. Kalau kau nak, kau ada komen dekat bawah, okey? Aisyah bagi tahu Aisyah beli mana kan. Sahabat telefon Aisyah beli dalam TikTok ada Aisyah tak link kali korang nak, okey? Gitulah. Baik-baik atas ni apa. Cuma
Bagi-bagi Syabli kau cuba beli juga. Kau cuba scan lah, cari kat TikTok. Ni ada murah je lah ni. 5 ya tak siapa. Okay. Tu je. Cumanya Asya tak hias lagi sini. Sini kita nak hias-hias lagi, cuma tak beli lagi. Nanti kita akan beli nanti. Okay. And Asya nak beritahu ya konten. Kejap. Konten yang Asya nak bagi tahu sebelum tu Asya terlupa. Konten yang Asya nak buat untuk nama-nama follower tu, Asya terpaksa kena henti dulu konten tu sebab kita ada masalah sikit. Cuma Asya akan sambung balik konten tu. Tengoklah dalam bulan 1, bulan 3 Asya akan sambung balik ke macam mana ke sebelum bulan 1 hujung bulan 12 kau. Tengoklah Asya akan cuba print semua nama-nama korang tu. And kita akan buat kerja gila. Nanti Asya minta maaf sangat konten tu terpaksa berhenti dengan keadaan segera hari tu. Terpaksa kena masuk konten-konten lain dulu. Sebenarnya ada kegenggangan masa gaya gitu. Okay, hanya sini tapi ni Asya tu je. Tapi kita kena tengok nanti Asya buat balik nama-nama korang tu. Tapi Asya dah nak siap dah, cuma nak print je. Kita kena booting dulu. Kena banyak konten lagi, tapi kau kena stay tune. Korang boleh pergi follow dulu TikTok Asya Raya mana belum follow sebabnya Asya tak print lagi. Dan kotak dia je Asya print. Tapi nama-nama flower tak print lagi. Kau boleh tak print juga kotak, cuma baru siap kotak je dia. Kotak lukisan je. Kotak lukisan, kotak nama yang korang akan duduk dari tu. Korang pergi follow dulu TikTok Asya. Okay, yang mana belum follow. And macam ni pecah ni. Pecah bagi tali pun baru tu. Pecah ni lah. Kipah ni pun beli dari TikTok juga, okay? And saya ni je bertiga jam. Okay, sekarang ni kita itulah Asya kita tunjuk sebelah sana pula. Laki orang mau gelap bala hujan. Okay. Okay, sekarang ni dekat tepi ni lah. Dekat tepi ni biasa-biasalah kita ada bunga tu Asya beli dia roya je. Lepas tu ni ni pun dah roya je. Asya tu ada roya pun Asya beli tu kita roya. Lepas tu ni kau boleh shopping je. Shopping je ada pewangi dia tapi habis. So Asya tak saya tak tahu bekas dia tu. Dia Asya guna lah. Guna ke sipil. Sebab ada bunga tu cuma ambil lah tu. Lepas tu mic Asya lah. Mic yang Asya pakai dulu okey je, tak guna pun, cuma Asya saja beli yang ni untuk jelaskan lagi suara tu. Okay, ni mic Asya lah. Mic lepas tu ni earphone apa lah mic dua mic. Sebab itu pun okey kalau kita flashback konten yang dulu punuh tu. Yang Asya teriuk dulu tu. Okay, kalau dia tengok okey. Lepas tu balas tu lighting okey. Dia suruh kat ni jadi pudar. Jadi kabul lah tu. Lepas tu biasalah ni Asya beli juga. Ni beli dalam TikTok pun tu jadi kalau shopping ada di Lazada apa. And sekejap. Okay, and lepas tu ni bagi Asya beli TikTok lah juga. TikTok dah. Sekejap. Saya sambung balik. Ni Asya beli dalam TikTok. Kita shopping dengan Lazada. Dia minyak rambut apa? Saya tunjuk. Minyak rambut ni pada minyak rambut ni Asya beli dalam TikTok pada juga jual. Kau beli dari TikTok pada juga. Lepas tu kejap Asya tunjuk. Asya beli dalam tirak ni, kata tirak ni memang sangat comel. Kau boleh susun je letak dalam bilik korang. Ni Asya beli dalam TikTok. Lazada dengan shopping. Dia ada saiz besar kecil sikit, betul besar sikit. Yang ni Asya beli dalam Lazada lah. Yang besar ni. Okay, ni lah. Earphone apa ni. Bunga je Asya beli tadi lah. Okay, lepas tu ni. Ni untuk rambut, bagi lembut. Untuk lembut rambut apa. Ni TikTok shopping. TikTok pada dia juga. Okay. Bagi cuci muka pula. Ini Asya beli lama dan tapi tak guna pun. Yang Asya guna yang rambut Asya. Okay, bagi situ lah. Dia cak gajah apa. Tu je. Lepas tu tepi ni Asya ada letak. Berdaya panggil puzzle. Sekejap. Puzzle ni saya letak panjang sampai lah situ. Nampak? Okay. Gitulah. Tu proses sana tu untuk editing video apalah. Atau shooting video, editing video. Macam-macam lah situ. Ini bagi perhiasan. Lepas ni Asya nak beli tu siapa sini. Bila nak beli tu siapa kau nak beli rak. Tak tahu lagi beli rak tak mau ada celah ni. Kena beli apa dia panggil tu, kena beli tu siapa letak sini tu. Kalau kita siapa tahu-tahu habis lah bagi atas ni. Dia tak beli tu siapa. Tapi tak beli lagi tu siapa. Okay. Dia beli kita beli aja tu. Maksudnya nak beli tak tahu nak beli mana lagi.
beli kita royak tu shopping tu dah Lazada kan kita tengok royak mana shop yang kita beli. Okey. Ya, saya dah tengok betul. Tu je beli adalah sini kita ada pernah main sikit-sikit lah. Kotak telefon apa ni kata ni. Ni pun kita baru rambut juga. Itulah. Okey, rambut tak jadi lah ni. Putih rambut. Nanti lah kita beli rambut. Okey, baru dia putih panjang pula. Pani lah kita putih rambut. So bisa, okey. And ini juga adalah apa? And video spontan je kali ni. And asyik minta maaf kalau video ni banyak kekurangan. And sama je lah konten kita pada kali ni. And kita jumpa di next konten. Asyik share ni bos. Mantap kali. Baik korang semua. And asyik minta maaf kalau konten ni sangat spontan. Sangat bosan dan suara. Cuma je saya nak review kali ini. And Pani asyik tahu ada video review ni. Pani asyik tahu asyik Pani ni adalah video yang terakhir asyik buat review ni. Nanti ni asyik nak buat dah sebabnya asyik tahun 2020 ni asyik buat video ke lainnya dari sikit asyik tu ke lainnya untuk korang. Okay, and kita nak buat ada video dari bilik ni, video kemudian house tour ni adalah video yang terakhir house tour. And belakang video tu cuma baju-baju asyik aja lah. And lepas tu baju Melayu gitu je. Okay, and ini adalah konten kita pada hari ini. And kita jumpa di next konten. Asyik-asyik dari bos. Mantap kali. Bye semua. Bye.